So kena lalu sini dulu. Aku nak pergi KL Pack ni, tapi aku tak tahu jalan. Hui yo, sunset. Hei, lawan. Hai guys. Woohoo. Apa khabar semua? Selamat datang ke Merapu. Okey, hari ini aku Merapu. Time pelik sikit sebab kat pukul berapa ni ah? Dah 7 lebih ah. Aku on the way pergi ada satu event. Event tu untuk kerja aku lah. Aku kena cover, kena ada kat sana. Sekarang ni kita menikmati sunset, tapi dah tak nampak lah. So guys, baru-baru ni dunia YouTube telah digemparkan dengan terms and condition YouTube baru untuk creator-creator nak letak iklan dekat video diorang. Dia punya syarat baru dia is kena ada at least 4,000 watch time and at least ada 1,000 subscribers. Gila wey. Oh, by the way, aku nak pergi KL Pack. KL Pack ni kat Sentul. Okay, berbalik kepada perbincangan aku punya Merapu tadi tu. Rules and regulation baru YouTube untuk YouTuber baru. YouTuber kecil masuk aku. Aku pun kira kecil juga ni lah, tak besar sangat pun. Tapi regulation, rules and regulation dia semua tu aku dah lepas. So benda ni dia membunuh YouTuber yang kecil-kecil tau, yang baru nak start. So cerita dia macam rules tu baru tu 4,000 watch time, at least 1,000 subscriber. Dia kena ada dua-dua tu baru eligible untuk jadi content creator yang boleh monetize dia punya content dekat YouTube. Tu syarat dia. Benda ni basically kira membunuh jugalah YouTuber kecil ni, sebab dorang ada 30 hari daripada tarikh dorang dapat email. Sesiapa YouTuber kecil yang dapat email untuk cukupkan watch time dengan subscriber dorang tu, dorang ada 30 hari daripada email yang dorang dapat tu untuk cukupkan benda tu. Gila lah, serius lah. Kalau yang watch time sikit tu, aku memang kesian lah kat dorang, tak tahu nak buat apa. Anjing. Hello. Aku pun tak tahu aku pergi mana ni. Mana ni beg aku? Tunggu kat Metron ni jap. Tengok Waze jap. Alright. Sejam lepas tu depan lagi. Aduh, aku fail sikit lah jalan-jalan KL ni sebab aku tak selalu jalan. So kena lalu sini dulu. Aku nak pergi KL Pack ni, tapi aku tak tahu jalan. Tu payah betul lah jadi orang KL tapi tak tahu jalan. Buat malu. Jalan ni aku pergi cari ladu dulu tu. Kat sini area ni. Kena masuk kiri ke arah Sentul Boulevard. Tu bukan. Aku rasa kiri depan ni lah. Mana nak pergi KL Pack ni? Aku tak tahu. Okey, aku tak tahu aku kat mana sekarang ni. Kat mana ni? Oh, wah. Sesat-sesat. Uyuh, tinggi bangunan ni. Oh. Tak tahu bangunan mana. Okey, aku tak tahu dah kat mana. Dah sesat dah ni. Oh, wah. Mana ni? Betulkah ini masuk jalan ni? Aku rasa masuk jalan ni ya. Trust your instinct, Nasran. Allah. Ni terus lagi rasanya. Ya, perempuan. Ini dah patah balik ni. Aduh. Oi, sakit mata aku. Serius ni dah patah balik ah. Aduh. Tak apa, tak apa. Okey, kita park kat sini dulu, tengok Waze. Sejam lepas tu okey.
Aduh, noob aku. Aduh. Ini bukan terus. Gimana? Aku rasa ni dah betul. Terus tak jadi aku nak merapu Merapu jalan ni dia. Ni dah pusing sekali lah tadi kat sini. Okey. Oh. Ni kat mana pun aku tak tahu ni. Final jalan. Bangunan tadi. Ya, aku dah tahu. Kena pergi kanan ni. Kanan straight. Straight je. Hai, ni macam jalan tadi aku lalu. Weh, apa? Ni pusing ni weh. Waduh. Aku nak pergi KL Pack ke? KL Pack, tolong lah. Oh, si baik. Aku rasa yang ni aku kena ambil kanan. Lepas tu patah balik. Oh, ni sentul ni. Sentul. Kena patah balik ni. Okey, aku main bantai je ni jalan. Aduh. Kena cari jalan nak patah balik. Tapi depan sikit lah, bukan sini. Sini ke ha? Aduh, failnya kau ni Nasran. Sejam apa tu? Okey, aku rasa betul ni. Sebab aku tak pernah pergi. Serius. Aduh, payah telah. Oh, by the way guys, sorry lah aku post merapu lambat sikit. Sebab ni lah aku kena kerja. Payah sikit lah. Okey, dia suruh ikut jalan ni tadi. Allah, ini ke? Bukan. Ke aku dah terlepas. Aduh, janganlah terlepas. Ya Allah. KL Pack, di manakah kamu? Adakah belakang itu? Weh, dah lambat lagi kerja ni. Aduh, kena tanya orang lah. Bos, mau tanya? Bising pula. KL Pack mana? Dalam. Dalam ni eh? Yes. Oh, nasib baik jumpa. Ya. Yeah. Thank you. Oh, jumpa pun KL Pack ni. Gelap juga. Kat sini tak ada lampu. Ni ada lampu jalan tapi tak terang. Ni nak kena ikut mana ni? Weh, ni tempat apa ni weh? Serius lah? Aku tak pernah pergi. Ni kat mana ni? Takut juga aku sesat sini. Kena tanya orang gini. Ke sini? Rasa macam sini. Betul, KL Pack ke kanan. Ya Allah, Alhamdulillah. Inikah KL Pack? Bang, parking motor yang sini je? Okey. Terima kasih. Sampai pun. Tak pernah aku Pak sini pun tak pernah. Pergi pun tak pernah. Memang pak tak pernah. Sebenarnya hari ni ada event company aku kerja tu dia organize. So aku kena ada kat situ. Okay lah guys, kita tengok kat dalam ada apa Okay, sekarang ni kita nak masuk ke Dewan. Okay. Itu dia. And then another one. Singapore bak kut teh better than Malaysian bak kut teh. No, even the Malays are answering at this point. You know, even the Malays are, I don't know what bak kut teh tastes like, but I Ni event aku kena cover. Sejam apa tu? Okey. Dah
habis kerja. Sekarang dah pukul 10 lebih ya. Oh, kalau korang tertanya, inilah live aku. Ada cover event. Macam tu lah lebih kurang. Hari ni aku pergi KL Pack. Macam aku cakap tadi, aku tak silap aku lalu tempat ni tadi 2 kali kot lepas. Okay, sekarang time untuk balik. Kucing. Okay, macam yang korang tengok tadi tu, aku cover event company aku. Ada buat event stand up comedy yang komedian daripada luar negara datang. Komedian daripada Mumbai, nama dia Kenny. Oh, kelakar agak lah dia tu. And ada lagi satu komedian lokal. Aku tak dapat sangat nama tadi. Ui, gelap gila jalan ni. Ya Allah, sang high beam. Oh, ni yang tadi castle aku lalu tadi tu. Alamak, salah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, betul. Oh, ni jalan straight tadi tu. Okay, anyway guys, boleh kot aku sambung yang merapu aku tadi tu. Gila lah. Kalau aku tahu jalan tadi, aku boleh je bercakap. Sebab aku nak cari jalan je. Thank you. Aku angkat tangan, tak angkat bapak. Okay, so now kita pergi balik ke arah Duke. So guys, sambung balik dekat tajuk merapu aku yang tadi tu. Dia sekarang tengah viral tau, benda tu. Ni kolek aku ni. Sekarang ni tengah isu YouTube tengah naikkan kuota dia macam requirement lah. Sebelum ni okey lah, aku cerita sebelum ni requirement tu korang kena ada at least 10,000 views sebelum dia akan review channel korang tau. Tu at least lah. Tapi sekarang ni dia punya requirement dia dah bertukar. Dia dah jadi korang kena ada at least 4,000, bukan view, tapi korang kena ada at least 4,000 watch time. Watch time tu maksudnya berapa lama orang tengok video kau. 4,000 tu bukan seorang lah. Itu bercampur-campur lah. Daripada viewers korang lah, watch time dia campur-campur jadi 4,000. Dia kena lebih daripada 4,000 jam. Bukan minit, tapi jam. And at least kena ada 1,000 subscribers dalam masa. Semua benda tu korang kena ada dalam masa 12 bulan. Kena ada dalam masa 12 bulan. Kalau dalam 12 bulan korang tak ada kiraan tu, memang tak dapat lah letak monetize korang punya channel. Macam yang local YouTuber, nak lagi motovlogger Malaysia, ada few yang kena lah benda tu. Hijau, Alhamdulillah. Aku lalu je hijau. So, macam aku cakap tadi, ada local YouTuber lah yang kena benda tu. Sebab diorang pun baru start channel ni. Aku tak nak mention siapa, tapi adalah diorang dapat email. Dalam email tu diorang explain lah, diorang kena ada 4,000 jam audience punya viewing rate, at least 1,000 subscribers over 12 months. Itu lebih kurang. So if daripada tarikh 30 hari daripada tarikh diorang terima email tu, diorang tak dapat fulfill threshold yang diorang baru set ni, channel diorang ni tak dapat lah untuk monetize. Tapi sebenarnya okey lah, pada pandangan aku lah, benda tu memang tak fair untuk YouTuber baru. Ni lah nasihat aku untuk YouTuber yang kecil-kecil kan. Aku tak cakap aku YouTuber besar. Tapi aku lepas lah benda tu semua, Alhamdulillah. Okay, nasihat aku untuk YouTuber kecil ni, jangan down dengan benda ni. Sebab korang baru lagi start. Korang boleh gain follower korang boleh gain korang punya watch time, korang boleh gain subscriber. Semua atas effort. Memang atas effort. Serious talk, aku cakap, aku nak gain first 1,000 subscriber aku susah weh. Susah gila, serius susah. Tapi time aku dapat benda tu semua, time aku boleh monetize channel aku, time tu rule YouTube kurang sikit lah. Kurang sikit lah beban dia. Satu je korang kena tahu, benda ni tak pernah tak susah. Serius aku cakap, tak pernah tak susah. Keep up the good work and teruskan berkarya kepada YouTuber yang kecil ni. Bukan kepada motovlogger je, tapi banyak vlogger lain. Kantoi aku nak beli gombak. Okay, inilah lagi satu benda aku nak cakap. Korang siapa-siapa lah YouTuber yang bising pasal rule baru ni. Ada orang dah buat kiraan 4,000 jam tu equals to berapa? $4 tak silap aku. And aku rasa lah, kalau korang nak bising pasal benda ni, it's not worth it lah. Memang tak berbaloi lah. Serius tak berbaloi. If korang choose untuk bising pasal benda ni juga, and korang patut tengok balik lah kenapa korang buat video kat YouTube. Okay lah, aku rasa sampai situ je aku punya merapu kali ni. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ni apa hal tiba-tiba break ni. Thanks for watching. Ciao.
helmet jatuh. Serius lah. Helmet jatuh. Dia pandang aku panas. Aku jatuhkan helmet.